Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazim bin Khairuddin. Nama saya Muhammad Haris Danish bin Muhammad Ruaifi. InsyaAllah pada hari ini kami akan kongsikan tentang bagaimana cara kami menguruskan cara pembelajaran ketika waktu menjelang SPM. Baiklah, saya akan mulakan terlebih dahulu. Saya akan kongsikan dua tips yang berguna apa yang saya lakukan ketika menghadapi cabaran peperiksaan yang terbesar di Malaysia iaitu SPM. Yang pertama sekali, saya akan mengulang kaji study bab-bab, contohnya bab daripada tingkatan 4 sampai tingkatan 5. Saya takkan buat tu sekali langsam. Saya akan berfokuskan pada hari ini, saya akan fokuskan tingkatan 4, bab 1 dan juga bab 2. Yang kedua, bagi saya apa yang latihan yang diberikan oleh cikgu-cikgu, kita kena siapkanlah semua sebab dalam latihan yang dibagi tu ada keberkatan. Contohnya, waktu saya pendidikan syariah Islamiah, saya tak baca banyak pun, tapi bila ustaz-ustaz saya kongsikan soalan-soalan, bila saya buat, ada soalan yang sebiji keluar daripada SPM. Itu saja daripada saya. Okay. Seterusnya, bagi gaya pembelajaran saya pula semasa menjalani peperiksaan SPM, bagi saya merupakan pelajar yang visual, gaya pembelajaran visual, di mana saya sukakan nota yang berwarna, grafik, gambar rajah, dan bagi contoh, bagi pembelajaran untuk berkumpulan atau individu, saya lebih gemar individu kerana saya lebih sukakan suasana yang lebih tenang, untuk lebih fokus. Untuk berkumpulan saya juga okey dengan berkumpulan, tetapi saya lebih gemar dengan kumpulan yang lebih sedikit ahlinya, seperti maksimum 3 orang, supaya pembelajaran tu lebih fokus dan kurang gangguan. Dan untuk subjek-subjek muhafaz seperti sejarah, pendidikan Islam, saya lebih gemar untuk menghasilkan nota yang berwarna, membuat peta minda, atau saya akan buat flashcard bergambar untuk saya lebih senang ingat sesuatu pembelajaran, ataupun saya akan buat akronim untuk mudah hafal. Untuk subjek-subjek yang seperti AdMed dan Med, saya akan banyakkan latihan. Contohnya, saya akan buat sekurang-kurangnya 3 set satu topik bagi AdMed itu. Contohnya, saya akan buat set soalan trial, soalan tahun-tahun lepas SPM. Cikgu saya juga banyak memberikan nota, soalan-soalan sport yang telah banyak membantu saya dalam menjadi peperiksaan. Dan selain itu juga, selepas habis contoh peperiksaan pertengahan tahun atau trial, saya akan analisis dulu apa kelemahan saya. Saya akan analisis setiap grade yang saya dapat tu, untuk saya kenal pasti apa kelemahan saya. Contohnya, saya selepas peperiksaan pertengahan tahun, saya dapat kenal pasti saya lemah dalam subjek biologi dan AdMed. Jadi saya fokus lebih kepada subjek yang saya lemah tu. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Okey, itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.